Hai semua, apa khabar? Bertemu kembali dalam segmen kita untuk membantu peniaga-peniaga kecil. Pada tarik yang sebelum ni saya dah menjelaskan mengenai teori. Apa yang kita perlu tahu untuk mengadakan atau untuk memiliki satu perniagaan yang kecil. Untuk hari ini, saya akan bercakap mengenai topik mendaftarkan perniagaan sebagai enterprise. Bila kita rujuk di luar sana kita ada banyak pilihan ataupun penstrukturan syarikat. Sebagai contoh, kita ada syarikat yang berbentuk enterprise, kita ada syarikat yang berbentuk sendirian berhad dan sebagainya. Tetapi bagi peniaga-peniaga kecil yang baru ingin memulakan perniagaan, adalah nasihat saya untuk mendaftarkan sebagai enterprise terlebih dahulu. Kenapa? Poin yang pertama, ianya adalah pada kebanyakan masa adalah milikkan tunggal. So bila kamu buat enterprise dan secara milikkan tunggal, maksudnya kamu tak perlu ada argument atau kamu tak perlu ada pertelingkahan dengan share partner ke atau dengan rakan kongsi dan sebagainya. Ianya adalah perniagaan kamu, baik buruk perniagaan itu kamu sendiri boleh tentukan. Poin kita yang kedua untuk hari ini adalah dari segi proses pendaftaran. Apa yang kamu perlu tahu adalah bila kamu mendaftarkan syarikat ini sebagai enterprise, dia sebenarnya prosesnya sungguh mudah, di mana semuanya kamu boleh buat secara online, dan pada episod-episod yang akan datang tu saya akan buat tutorial untuk menunjukkan kamu kena pergi website mana, klik mana, buat apa dan semua tu saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Tapi untuk hari ini apa yang kita perlu tahu adalah proses ini kamu boleh buat sepenuhnya secara online. Mungkin dulu-dulu ada keperluan untuk pergi ke SSM dan sebagainya, tapi sekarang ni tidak perlu dah. Kamu hanya boleh buat semuanya menerusi online sahaja. Poin ketiga kita untuk hari ini adalah dari segi modal. Apa yang kamu perlu tahu adalah bila kamu mendaftarkan syarikat sebagai sendirian berhad dan sebagainya, mungkin dia ada keluarkan modal yang lebih tinggi, ada proses dan sebagainya. Tapi di sini untuk mendaftarkan syarikat sebagai enterprise, modal yang terlibat adalah sangat-sangat rendah. So kamu tak perlu risau untuk mengatakan bahawa kalau nak daftarkan syarikat ni mungkin dia makan modal dan sebagainya. Itu kamu tak perlu risau. Apa yang kamu perlu tahu, kosnya hanya minima sahaja dan ianya tidak akan mengganggu langsung perjalanan operasi perniagaan anda. Sekian saja untuk hari ini, dan kita akan bersambung semula dengan lebih banyak poin-poin mengenai topik kita pada hari ini pada episod yang akan datang. Terima kasih.